Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. So kali ini cikgu akan membincangkan jawapan bagi bahagian C bab 9 pada muka surat 125. Soalan ni adalah daripada bahan bumi bahan bumi 9.2. Melibatkan tentang proses pembentukan batuan. Soalannya, raja di bawah menunjukkan kitar batu. So kalau kita lihat pada raja ini terdapat proses yang berlaku dalam proses kitar batu. Melibatkan pembentukan batuan S di sini dan juga batuan R di sini. So batuan R akan mengalami proses seterusnya membentuk magma, kemudian dan magma kemudiannya menyejuk dan membentuk batuan S. Seterusnya kita ada proses P, seterusnya menghasilkan batuan sedimen atau sedimentary rocks. Soalan pertama, namakan batuan S. Namakan batuan S. Batuan S adalah batuan yang terbentuk daripada magma. Jadi batuan S adalah batuan igneous. Kerana batuan igneous adalah batuan yang terbentuk daripada penyejukan, proses penyejukan dan pembekuan magma. Itu adalah batuan S. Soalan berikutnya, apakah keadaan yang diperlukan oleh batuan sedimen untuk membentuk batuan R? Bagaimanakah apabila batuan sedimen ini daripada batuan sedimen dan seterusnya membentuk batuan R? Pertama kali kita perlu mengenal pasti terlebih dahulu apakah batuan R. Kita tahu batuan S adalah batuan igneous dalam bahasa Inggeris ataupun igneous dalam bahasa Melayu yang cikgu tulis tadi. Jadi terdapat 3 jenis batuan yang anda pelajari. Jadi kita ada igneous, kita ada batuan sedimen dan pastinya batuan R adalah batuan metamorfik. Terdapat keadaan tertentu yang diperlukan untuk pembentukan batuan R ataupun batuan metamorfik. Jadi batuan metamorfik terbentuk apabila apakah 2 syarat yang diperlukan. Pertama iaitu pembentukan batuan tersebut memerlukan tekanan yang tinggi dan juga yang syarat kedua memerlukan suhu yang tinggi. Jadi di bawah tekanan dan suhu yang tinggi seterusnya membentuk batuan metamorfik. Nyatakan satu faktor yang menyebabkan proses P berlaku. Proses P adalah proses yang berlaku di sini. Proses P adalah proses yang berlaku di sini. Di mana dengan terberlakunya proses P menyebabkan hakisan seterusnya membolehkan batuan sedimen berlaku. Jadi satu faktor yang diperlukan adalah perubahan suhu. Apabila suhu panas, kemudian suhu meningkat ataupun suhu menurun, suhu panas dan sejuk menyebabkan berlakunya keretakan pada batuan, dan seterusnya berlakunya hujan dan sebagainya lah. Jadi air hujan juga boleh merupakan salah satu syarat. Maafkan cikgu, air hujan. Jadi apabila berlakunya perubahan suhu tadi, batuan tersebut akan mula retak. Seterusnya dengan hujan yang turun akan menyebabkan berlakunya hakisan. Alright, seterusnya pada soalan B, sebuah loji jana kuasa arang batu di sebuah kawasan menghadapi kekurangan bekalan bahan api.
ahli geologi diminta mencari sumber tenaga baru di kawasan berhampiran. Semasa penyelidikan, mereka menemui fosil tumbuhan purba yang tertimbus jauh di dalam lapisan batuan. Apakah langkah yang boleh diambil oleh ahli geologi untuk memastikan kawasan itu sesuai dijadikan sumber tenaga arang batu? Okey. Jadi ketika proses cari gali ataupun ketika kawasan mendapatkan sumber tenaga baru ataupun sumber tenaga baru, fosil ditemui. Okey. Jadi soalannya, apakah langkah yang boleh diambil apakah langkah yang boleh diambil oleh ahli geologi untuk memastikan kawasan itu sesuai dijadikan sumber tenaga arang batu? Okey. Pertama sekali, okey, kita mengenal pasti jenis fosil mengenal pasti jenis fosil sebagai petunjuk arang batu. Jadi dengan mengenal pasti fosil tersebut, kita mungkin boleh mengetahui sama ada terdapat ataupun terdapat pembentukan arang batu di kawasan tersebut. Kemudian seterusnya kita boleh menjalankan kajian geologi. Okey, menjalankan kajian geologi untuk mengenal pasti lapisan arang batu. Okey, jadi dengan kajian ini kita dapat mengenal pasti ketebalan arang batu yang terbentuk, kedalaman di mana arang batu dapat diperolehi dan sebagainya. Okey. Jadi dan seterusnya kita perlu menguji sampel arang batu yang diperoleh. Okey, kita perlu menguji untuk memastikan kandungan arang batu yang pada kawasan tersebut adalah mencukupi dan seterusnya memungkinkan proses cari gali dijalankan. Okey, soalan C, banding dan bezakan arang batu dan petroleum. Okey, kita murid-murid telah mengetahui bahawa kedua-dua petroleum dan arang batu merupakan sumber bahan api fosil yang terbentuk daripada zaman purba. Walaupun begitu, keduanya sedikit berbeza lah. Okey. Jadi keduanya sedikit berbeza. Jadi soalan meminta kita buat banding dan bezakan. Apabila banding dan bezakan bermaksud kita perlu menyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, apakah persamaan antara arang batu dan juga petroleum? Pastinya kedua-duanya merupakan bahan api fosil. Okey, keduanya merupakan bahan api fosil dan juga kedua-duanya adalah mineral Okey, kedua-duanya adalah mineral, bukan logam. Okey, itu adalah dari segi persamaan. Okey. Persamaan. Apakah perbezaan antara arang batu dan petroleum? Okey. Jadi arang batu, daripada nama itu sendiri kita kata arang batu wujud sebagai berberjalan. Manakala petroleum wujud dalam bentuk cecair. Okey. Jadi itu adalah ciri yang paling perbezaan yang paling ketara lah. Jadi arang batu dalam bentuk berberjalan,
Okey, apakah perbezaan yang berikutnya? Jadi mungkin markahnya diperlukan hanya 3. Jadi mungkin 2 perbezaan atau 1 persamaan sudah mencukupi, tapi cikgu akan berikan lagi perbezaan bagi arang batu dan petroleum. Jadi arang batu terbentuk arang batu terbentuk daripada tumbuhan, manakala petroleum dari mikroorganisma laut. Organisma laut dan haiwan. Okey, jadi ini antara perbezaan lah. Okey, kedua-duanya boleh digunakan sebagai bahan api, namun sumber dan cara pendudukannya sedikit berbeza lah. Jadi kebanyakan arang batu kita ketahui ditemui pada daratan lah, manakala petroleum kebanyakannya ditemui di dasar laut. Alright. Petroleum, petrol dari petroleum adalah bahan api utama kenderaan di Malaysia, namun penggunaan kenderaan elektrik semakin meningkat. Wajarkan trend ini. Okey, jadi kita tahu, kalau kita lihat banyak kenderaan elektrik di jalan raya pada masa kini. Jadi bagaimana kita mewajarkan pemerhatian ini? Okey, so sepertinya mengapa kita menggunakan kenderaan elektrik lebih mesra alam dan tidak membebaskan gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida yang biasanya dibebaskan oleh asap kenderaan. Okey, jadi penggunaan bahan api fosil dapat dikurangkan. Okey, kerana kita tidak lagi perlu mengisi petrol atau diesel. Okey, jadi kemungkinan kos penyelenggaraan lebih murah. Okey, jadi kenderaan elektrik mungkin tidak memerlukan minyak hitam. Okey, tidak memerlukan komponen-komponen yang mungkin perlu diganti ataupun perlu diservis apabila menggunakan bahan api fosil. Okey, jadi pada jangka masa panjang ia mungkin lebih menjimatkan. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja jawapan untuk bahagian C bab 9 untuk muka surat 125 dan 126. Okey, jadi cikgu harap perbincangan ini ataupun penerangan ini membawa manfaat kepada semua murid-murid. Okey, terima kasih.